Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, Barisan Hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru yang saya kasihi serta rakan-rakan sekalian. Hadirin yang dihormati, pernahkah kita terfikir mengapa nasihat dipandang sepi? Mengapa teguran dianggap beban di hati? Hakikatnya sebuah nasihat yang diabaikan mampu membawa kepada penyesalan yang tidak berkesudahan. Hadirin sekalian, hari ini saya bawakan sebuah cerita yang bertajuk Pada Melanggar Nasihat. Sebuah kisah yang ringkas namun syarat dalam makna kehidupan. Kisah ini mengisahkan seekor haiwan hidup di dalam hutan. Ia telah diberikan nasihat agar berhati-hati dan tidak melakukan sesuatu yang berbahaya. Namun, sikap mereka menguasai diri. Nasihat tidak diendahkan, amaran tidak dipedulikan. Akhirnya, tindakan tanpa berfikir membawa pada haiwan tersebut terperangkap dari situasi yang amat berbahaya. Hampir menjadi mangsa kepada pemangsa lain. Ketika itu barulah timbul rasa takut, barulah hadir penyesalan, tetapi semuanya sudah terlambat. Hadirin yang saya hormati, bukankah kisah ini cerminan diri kita? Berapa kali kita tidak mendengar nasihat ibu bapa? Berapa kali kita mengabaikan teguran guru? Kita merasakan diri kita betul. Kita merasakan diri kita tahu segalanya. Namun akhirnya kita jugalah yang menanggung akibatnya. Hadirin sekalian, nasihat bukanlah penghalang kebebasan, tetapi pelindung daripada kesesatan. Dari nasihat bukanlah beban, tetapi pandu menuju keselamatan. Rakan-rakan sekalian, daripada cerita ini kita dapat melihat bahawa nasihat bukanlah untuk menyekat kebebasan kita, tetapi sebenarnya untuk melindungi kita daripada bahaya. Kadang-kadang kita sebagai manusia juga sering melakukan kesilapan yang sama, tidak mendengar nasihat ibu bapa, guru atau orang yang lebih berpengalaman. Hadirin yang dihormati, antara mesej penting dalam cerita ini ialah kita mesti sentiasa mendengar nasihat, berfikir sebelum bertindak dan tidak bersikap terburu-buru. Sikap degil hanyalah akan membawa kepada kesusahan dan penyesalan. Nilai yang dapat kita pelajari ialah nilai patuh, berhati-hati dan bertanggungjawab terhadap diri sendiri. Pengajaran yang paling utama ialah jangan sesekali melanggar nasihat kerana buruk padanya. Daripada kisah ini, jelaslah bahawa sikap degil hanya membawa kepada kesusahan. Sebaliknya, sikap mendengar dan berfikir sebelum bertindak akan menjamin kesejahteraan hidup. Nilai yang kita pelajari ialah nilai patuh, berhati-hati, bertanggungjawab. Manakala pengajaran yang paling penting ialah jangan sesekali melanggar nasihat kerana akibatnya bukan sekadar kesilapan tetapi penyesalan. Sebelum saya akhiri, ingin saya tinggalkan satu persoalan untuk kita renungkan bersama-sama. Mahukah kita belajar daripada nasihat atau hanya sedar setelah menerima pada? Tepuk dada, tanyalah diri. Sekian, terima kasih.